Dan mengapa lelongan ini berlaku? Sebab saya tak nak bayar. Saya tak nak bayar. You nak bayar ke? Saya mempertahankan. Saya tak nak bayar. Tak nak bayar kakak. Walaupun kita boleh bayar, tetapi sakitnya hati kita. Dah lah rugi bulan-bulan bayar bank. Bayar bank 100,000 kakak sebulan. Nak tunggu siap yang tak siap-siap. Yang tak siap-siap selama 3 tahun kakak. Maka tempias dan ejekan dan orang yang tak tahu apa tu mengata, mengutukkan, sehinggalah banyak projek-projek saya terbatal. Projek-projek Mama tergedah dan Cik B. Tidak dibenarkan, banyak projek jutaan-jutaan ringgit terbatal. Subhanallah. Tetapi saya kuat. Saya yakin. Kerana kita ni akan tengok ke depan kakak. Kita akan tengok ke depan, bukan tengok ke belakang.